Pemerhatian mendapati dari segi kebersihan telah mencapai matlamat seperti yang telah disasarkan. Sebentar tadi ada temuduga dengan para pekedai dan mereka juga amat berterima kasih dan juga telah menzahirkan rasa kebersihan telah pun dapat dipulihkan, malah lebih baik daripada sebelum ini. Hari ini masih lagi kita boleh lihat dengan jelas pekerja-pekerja dengan sukarela, dengan prinsip masing-masing telah membuat sapuan memastikan hadapan kedai masing-masing bersih. Ini bukan kerana kami berada di sini pada pagi ini. Ini adalah salah satu perubahan sikap yang telah pun, syukur alhamdulillah, telah diterima dengan baik oleh pekerja-pekerja ini. Janji Azhabul Corp, gempur kami ini bukan bersifat sementara. InsyaAllah akan berlangsung dalam 6 bulan lagi supaya penerimaan masyarakat apa yang cuba kerajaan bawakan, kerajaan Madani bawakan barang ini dapat dinikmati dan juga dapat difahami dengan sebenar-benarnya.